Assalamualaikum. Hai, Haris J ya. Okey, kali ni video sembang-sembang santai je kan. Nak cerita sikit pasal diri aku lah. Nak share lah sikit kan, sebab dalam bulan lepas lah kan, aku pergilah ke klinik kulit kan, sebab aku kena gatal-gatal dekat area kaki. Lepas tu dia naik sampai ke badan lah, dan ada yang sampai ke tangan macam ni. Okey, pada asalnya aku ada belah kucing. Okey, aku ada dalam rumah aku ni ada 5 ekor kucing. Puncanya disebabkan kutu kucing. So bila kutu kucing dah settle, housemate aku pun semua dah okey. Parut-parut tu just tinggal parut yang tak hitam. Cuma aku je yang ada masalah. Dia tak settle. Parut tu dia macam tinggal kat situ. Hitam. So makin teruk kan. Kat kaki tu makin penuh. Hitam makin banyak. So aku pun decide untuk pergilah ke klinik kulit. Doktor tu periksa apa semua kan. So dia kata dia kata mungkin ni sakit kulit, tapi dia kata kemungkinan sebabkan dengan keadaan berat badan aku yang dah berlebihan ni kan. So dia kata takut kadar gula dalam darah tinggi lah. So dia kata kita cek darah dulu. So kita buat test darah, ambil test darah yang ada HbA1c. Tetap teruskan dengan rawatan kulit tu, dapat ubat, krim, ubat makan dan semuanya. So dalam 2 hari lepas tu dapat keputusan darah. And benda yang ialah kan, semua orang takut. Semua orang kalau boleh tak nak kena kan. Lagi-lagi yang aku ni dah ada sejarah arwah ayah, arwah mak saudara. Dua-dua dah arwah, dua-dua puncanya kencing manis. So dalam keputusan tu aku kena kencing manis. Finally. Keputusan darah tu 17.2. Darah fasting result darah tu aku ambil pagi. So aku tak makan apa-apa daripada malam. 17.2. Bayangkan kalau lepas makan berapa kan. So HbA1c aku pula dalam 11%. Memang tinggi lah. And immediately aku terus ke stop gula. Aku tak minum air manis dah. Untuk kebaikan diri sendiri, aku terus doktor pun nasihatkan untuk stop gula, jangan minum air manis, jaga makan. Nasi kena kurang, roti, makanan yang berasaskan tepung lah kan. So lauk-lauk pun kalau boleh yang ada banyak gula tu, kalau boleh kurangkan kan, yang masak pakai gula banyak. Tapi minuman manis memang aku terus stop. So far dah sebulan lebih, dah sebulan setengah. Doktor pun dah onkan aku ubat kencing manis, dan aku pun lepas daripada keputusan dekat klinik kulit tu, aku terus pergi ke hospital untuk buat rawatan susulan lah. Kita dah tahu kita ada kencing manis kan. So aku terus pergi buat rawatan. Kolesterol pun tinggi. Dalam bacaan dia berapa aku tak ingat, tapi memang tinggi. And so doktor pun dah on aku ubat kencing manis pagi dan petang. Ubat kolesterol makan malam sekali. After all umur dah masuk 40-an kan. Yang sebenarnya bukan alasan lah umur 40-an kena penyakit, tak. Ni atas kecuaian diri sendiri jugalah kan. Tengoklah diri sendiri pun. Aku dah mula juga jalan sikit-sikit kan, apa yang mampu. Sebab sekarang ni doktor tak suggest untuk
jalan banyak-banyak lah, takut dia attack pada lutut pula kan. So macam buat kerja rumah. Kerja-kerja rumah ni bagi badan peluh. Ada banyak juga senam-senaman yang aku tengok kat TikTok orang share kan, yang just senaman tu simple, mudah gila kot. Macam jengket-jengket kan, macam berdiri tu kita macam jengketkan kaki gitu kan. So benda-benda macam tu. So far bila dah stop gula ni, rasa badan pun ringan sikit kan, dengan bantuan ubat tu lah untuk kita turunkan. So follow up akan bulan ni, dalam ujung bulan nanti akan ada follow up lagi. Aku pun dah beli glukometer, aku pantau gula. Aku taklah pantau hari-hari. So kalau macam pantau hari-hari tu, benda tu pun mahal kan. Dia punya strip lah, dia punya jarum tu semua mahal. So kita pantau dalam 3-4 hari sekali. So far starting dengan gula 17, tu memang orang kata lah antara darah ambil dekat vein dengan darah cocok ni ada beza kan. Doktor pun cakap memang ada beza so far. Tapi ini je yang kita mampu untuk cek sendiri kan. Takkan kita nak cocok ambil darah, mana kita boleh buat benda tu semua. So far lah dia punya bacaan tu aku agak happy kan. Daripada okey lah kita ambil 17, and then masa aku mula-mula beli glukometer tu, dia dah turun pada 11. Aku ambil bacaan. Lepas tu dah selang 2 hari, dalam 3 hari tu dia turun dah 10. Ni semua aku ambil darah yang sebelum makan lah, pagi lah kan. 11, 10, and then dia turun 8.5. Dia main dekat 8, 8.5. Dia naik 9. And the latest aku test dalam 7.1. Ya memang 7.1 untuk fasting memang masih tinggi lah, masih diabetes lah. After all memang aku kena diabetes kan, memang aku kena kencing manis. So tapi yang memberi aku semangat lah kan untuk terus buat benda ni, bacaan tu menunjukkan bacaan dia punya menurun kan. So aku happy. Selesa pun. Orang kata sebelum ni aku dengar kan orang cut sugar, orang macam mana kan. Untuk few days tu kan, 3-4 hari pertama tu memang mulut ni pahit. Habis yelah, kau sebelum ni dah 2-3 bulan kau rasa sikit nak minum manis, kau minum, kau beli kan. Aku rasa tu pun puncanya jugalah. Sejak Ramadan hari tu pun air balang setiap hari. Air balang. Makanan tak payah cakap lah, kuih muih kan. Dah lah kuih muih. Lepas tu yalah beli banyak kan. Yang dia beli, yang aku beli, yang siapa kau housemate semua beli, tak habiskan, cuba habiskan, tak nak membazir kan. At the end kena lah juga kencing manis. Slow lah aku cuba kan. Orang kata pun mungkin ada hikmah dekat sebalik dah kena penyakit ni. Orang kata kadang-kadang doa lah juga kan, bagi aku kesihatan yang baik. Salah satu doa kan. Ini mungkin salah satunya lah yang dimakbul, tapi dengan cara yang macam ni kan. So macam kalau tak kena, tak ada lah kan. So sebelum ni yang best part dia, masa cek darah tu, aku sebelum ni aku ada gout. Siapa yang kenal aku memang ada gout. Aku gout daripada umur aku 22, 23 tu aku dah kena. Dan aku kena gout ni kalau kena teruk lah, sampai ada yang tak boleh jalan, yang tak boleh bangun daripada katil. Kadang-kadang sampai kencing pun bertadah kan. Jangan tanyalah siapa yang sanggup tolong aku untuk uruskan semua tu kan. Tapi aku jenis yang begitu. So doktor pun bila tanya aku punya history gout tu, dia pun pelik. Kenapa aku tak ada yang macam yang timbul-timbul dekat kaki, dekat tangan. Kan ada kalau orang yang kena-kena kan, yang timbul, yang nampak dekat sini timbul besar, yang dekat ibu jari kaki yang ada timbul kan, macam tu kan. Aku tak ada benda tu. Sebab aku bukanlah nak kata aku bagus, tapi lepas aku kena gout tu memang aku seorang
yang berpantang. Siapa yang kenal aku memang berpantang. Aku memang tak makanlah benda-benda yang boleh menyebabkan gout ni berapa yang mampu. Kalau accident tu, kalau bila kena teruk tu mungkin sebab accident lah, termakan benda yang tak perasan, ataupun kadang-kadang kita pergi rumah orang, takkanlah orang dah bagi makan, takkanlah kita nak kata tak boleh makan, kita kena makan lah juga kan. Tapi kalau dulu aku salah makan sikit je, dia punya attack tu memang teruk. Memang teruk. Dan dia akan, kalau kena, aku lambat makan ubat, dia akan kena straight seminggu. Aku baring lah aku. Terdampar lah aku atas katil. Tak payah cerita banyak. Tapi masa test darah hari tu, walaupun gula aku tinggi, kolesterol aku mencanak naik kan, aku punya uric acid normal. Pelik tapi aku macam tak pelik lah, sebab selama ni pun aku memang pantang kan. So macam mungkin lah dah lama tak makan benda-benda yang tapi orang kata gula pun benda yang paling kuat untuk menyebabkan gout. So aku tak tahulah kan, mungkin garam tu jadi gula ke dalam badan, kita tak tahu. Tapi Alhamdulillah lah, Tuhan dah bagi macam tu. Keputusan uric acid tu memang normal. Memang normal, dalam 3 point something lah. Normal kan. Kalau yang tahu normal lah kan, sebab doktor kata normal. So sebab doktor pun tengok pada previous aku punya uric acid punya bacaan dalam tahun 2021 lah, macam tu aku buat hospital yang sama. Memang ada record. Aku rasa tu aku pergi ada buat test darah. So dia bila buka file, dia ada record aku kan. So memang dia tengok aku punya masa tu gula borderline kan, uric acid tinggi. Tapi bila sekarang gula tinggi, uric acid normal. Cuma kolesterol pun tinggi, semua tinggi. Yang tu kan memang tak jaga makan sebelum ni. Dalam 2 tahun, setahun 2 yang lepas ni memang tak jaga makan sangat. Bukan tak jaga makan macam mana lah, kuat manis. Aku akui memang kuat manis. Kadang-kadang lepas makan malam order air manis kan. Banyak jenis sekarang ni. Yang boba, yang tak boba, yang green tea, yang matcha, yang coklat, yang kopi kan, you name it. So sekarang orang kata dah masuk dalam fasa baru kan. Jagalah makan tu kan, nasihat untuk diri sendiri kan. Kurangkan air manis, lebihkan banyak minum air suam, air masak kan. Kadang-kadang mulut tu terasa nak manis, aku makan buah-buahan lah, macam apple ke apa. Buah pun kena tengok juga tau, kalau dah ada kencing manis ni. Pisang, anggur tu semua tak boleh lah kan. Itu normal lah, sebab tahu ni pun sebab dulu jaga arwah ayah, arwah atuk tu semua ada kencing manis. So sekarang aku dah kena. Seboleh-bolehnya aku nak kawal lah kan. Aku kalau boleh tak nak lah dapat nasib yang sama, dapat apa orang kata, tengok penyakit kan, arwah ayah aku, arwah mak saudara aku dapat komplikasi daripada kencing manis kan. Jantungnya, buah pinggangnya. So bila benda tu dah fail, pertama kesian kat diri kita kan yang sakit tu, kedua kesian kat orang yang nak jaga. Kena jaga diri sendiri seboleh-bolehnya kan. Tapi yalah, kalau dah jaga nak dapat nasib yang sama juga, kita nak kata macam mana, tapi seboleh-bolehnya kena usahalah. Yang menarik, masa pergi check up hari tu, timbang aku naik timbang tu dalam 172 kilo. So next check up lepas ni, kita tengok berapa berat. Kalau ada turun kan, harap aku bukan nak kata nak fokus nak turunkan berat badan. Aku nak jaga gula aku. Jaga gula ni supaya dia turun. And dalam pada masa sama, kalau dah jaga tu, kalau benda yang kita buat tu memang
Senang cakap diet lah kan. Tapi kalau berat dapat turun pun alhamdulillah. Kan. Aku baru je sign up kelab kencing manis, kelab diabetes. Okeylah. Cukuplah sekadar share pasal apa yang aku alami dalam kebelakangan ni. Terima kasih kerana menonton. Kalau ada yang dalam subscriber ni, dalam ramai-ramai ni, kalau yang belum subscribe pun yang nanti tengok ni, kalau nak share pasal korang ke, pasal apa tips-tips ke yang ada kan. So bolehlah share, bolehlah komen. Janganlah lupa kalau like je lah, tekan butang like tu. Kalau korang tak like pun, korang like je lah kan. Tak ada apa pun like tu kan. Tak tolonglah. So terima kasih kepada yang dah subscribe. Kalau yang belum subscribe tu, kalau ada tertengok muka aku ni, tengok video aku ni, sudi-sudilah subscribe kan. Okay, kita berjumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye.